Ini Toyota Hiace camper van. Dia ada promosi sekarang. Kalau hari tu saya buat video tu dia 115,000 kan. Lepas tu semalam 85,000 harga dia. Sekarang ni tiba-tiba dia turun lagi 82,000 je. Memang berbaloi. Untuk gear automatic, diesel, engine 3.0 tahun 2000. Okey, dia special sebab dalam ni dia tinggi sikit daripada van biasa. Dia high roof. Tengok dia bumbung dia. Tinggi kan? Nampak kan? Okey, lepas tu perabot dia dah refurbish semua. Dah balut dengan leather. Meja makan boleh tukar je katil tengah ni untuk 2 orang. Lepas tu atas bumbung tu boleh muat 2 orang. Amak cuba naik atas ke? Oh ya, sini ada aircon blower untuk masa tengah jalan. Katil ni nampak tak? Dia boleh tarik keluar. Okey, yang first ni kita tarik keluar dulu. Ni dulu. Ni tarik dulu. Oh, lasa Second. tu. Lasa tarik ah. Okey, lepas tu Amak boleh suruh kepala. Suruh kepala. Lasa ada bantal. Adil, muatlah 2 orang Adil. Adil. Cuba naik. Ya, Adil. Ada twist sikit. Main Kalau malu. budak boleh. Boleh, 2 orang ke 3 orang boleh. Ada cuba naik atas dah, muat tak? Kasut. Jarang camper van yang katil atas ada aircon tau. Yang ni dia tinggi, lepas tu ada aircon. Dan kalau kita dah turunkan katil ni tak muat lah kepala. Tapi sini masih muat. Dan ada toilet. Toilet bowl dia tengah cuci kot. Tapi dah ada platform dan boleh mandi juga kat sini. Lepas tu sambil mandi boleh tengok pemandangan luar lah. Sinki ada, dapur. Tengah ni boleh tukar je 2 orang, atas 2 orang. Jadi total 4 orang. Dan kalau tak nak pakai aircon ada kipas juga. Ada tingkap juga. Cukup lengkap lah semua. Sebelah sini tak ada apa lah. Untuk meja letak barang. Okey, harga dia berbaloi tak anda rasa? Untuk harga 82,000, sebuah camper van yang compact. Tayar dia dah tukar tayar off-road ni. Toyota Hiace. High roof, ada ventilation, ada aircon siap. Yang ni black water tank cassette ni keluar. Ada tirai. Okey, kalau minat boleh booking cepat-cepat sebelum dikebas orang. Okey, sekarang tutup balik tu. Katil tu simpan balik. Dan bila dah simpan ni jadi macam camper van high roof lah. Boleh berdiri tegak.